Kepada bakal haji yang dah dapat surat tawaran tunaikan haji, ramai yang gagal medical check up dan tak dapat pergi haji sebab tak tahu hal ni. Mari doktor kongsikan checklist untuk bantu bakal haji lulus pemeriksaan kesihatan tanpa sangkut. Tekan save dan share, boleh rujuk nanti. Yang pertama, bacaan HbA1c pastikan bawah 8.0. Yang kedua, bacaan tekanan darah mesti stabil bawah sistolik 140, diastolik 90. Jangan skip ubat darah tinggi. Yang ketiga, fungsi buah pinggang. Pastikan minum air mencukupi, elak ubat atau suplemen yang boleh membebankan buah pinggang anda. Yang keempat, X-ray dada, terutama sekali bagi yang umur 40 tahun ke atas. Pastikan tiada batuk lama atau jangkitan paru-paru. Yang kelima, berat badan mengikut BMI dan ubat-ubatan semasa. Pastikan doktor tahu semua ubat yang anda ambil. Datang awal ke klinik untuk doktor bantu lengkapkan semua ujian supaya tuan-puan boleh lulus dan berangkat tunaikan haji dengan tenang.